A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak, ya Allah bukakanlah kata kami hikmahmu, wa ansyur alaina min khazaini rahmatik, dan limpahilah kata kami khazanah rahmatmu ya Allah. Ya arhamar rahimin, wahai ya maha pemurah dan lagi maha penyayang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan pada malam ini talaqi musyafahah kita akan baca muka surat yang ke-70 70 tahu? V tu 7. Titik tu kosong 70. Okey, ingat jangan tukar. Dan kita baca ni B separuh muka surat yang di bawah tu dah. Saya baca sikit dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumus syaitanu bidha'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Innalazi tak baca. Tinggal. Macam mana dia? Pasal ni lah. Dia ambil tawallau lalu ni. Innalazi tak baca. Oh, dah baca mula. Kita nak belakang. Apalah, boleh belajar pula. Dah. Ya. Dah. Deh. Ingat deh. Jangan jaya tu pula jangan kena A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumus syaitanu biba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumus syaitanu biba'di ma kasabu. Ya. Wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardh وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ra tepat nipis. Nipis. Okey. Cuba buat nipis lah. Okey. Walain tu. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh baca tu lancar juga dah. Salah-salah besar tu hanyalah kadang-kadang tu ialah tak ada dah salah besar usaha dah tu. Alhamdulillah. Tinggal lagi dia
sebutan huruf tu dia kena comel sikit, kena comel. Tapi tidak lagi dah. Mana gini, tahu kaedah baca salah besar dalam semaya lah ataupun salah besar dalam baca Quran ni, kena ambil tahu lah. Saya udah balik sekali lagi. Dia tu ya, kalau kita baca orang tak faham, orang reti Quran, orang reti bahasa Arab, dia tak faham. Cailah tak betul tu. Tak betul yang besar, kesalahan yang besar. Jadi dalam semaya ni kalau orang panggil rukun qauli ni, bacaan ni, salah besarnya ialah salah yang tukar makna. Tu je. Tapi sebab tukar nama, tukar makna pasal apa? Kita sebut huruf tidak bunyi serupa sepatutnya. Masalah panjang pendek, ikhfa, dengung tu tak cukup panjang, mak tak cukup panjang, mak dah. Ni harakat kita baca 3 harakat saja, tapi mak kita baca dah. Pas baris panjang-panjang hanya pendek lah. Tapi baris kena betul. Okey dah lah. Okey dah sebenarnya. Tetapi Quran kita tak boleh lari daripada hak salah kecil pun wajib kita baca juga. Hanya dia tidak batal, tapi wajib. Kalau kita baca dengan tak betul tajwid, izhar kita baca ikhfa. Kita izhar kita baca ikhfa. Jadi lagi. Kena bagi juga. Pasal apa? Tapi tak jadi lagi. Tak apa, tak jadi lagi. Asalkan kita usaha untuk belajar. Itu dah. Jadi, hak ni nampak okey dah. Hanya kena baik lagi dah sebab saya malah nak tegur lagi batu. Tapi dalam masa sebelum ni pun saya tak tegur sangat bahagian salah kecil ni. Nak usaha sangat saya nak suruh tegur bahagian salah besar ni biar betul. Padahal sangat sebab kita tengah belajar ni. Kita tengah belajar sifat huruf macam mana makhraj. Waktu ya. Hak lain tak payah belajar belah mana. Tinggal lagi jangan olah ya. Kalau bagi depan kita bagi bawah. Itu memang salah kita nak ajar mana lagi. Kita baca kursi. Jadi sebut huruf tak payah. Nak baca kan huruf itulah kena belajar lah. Ada kaedah. Jangan jemu lah. Okey. Bila kita nak suruh betul-betul, pertama sekali kita kena tahu satu huruf tu. Nak sebut huruf ba lah kata-kata. Kita kena tahu lah dia. Sifat kena tahu. Mula-mula sekali bukan sifat. Mula-mula sekali makhraj kena tahu. Pasal apa? Bila nak sebut huruf, nak mula sebut huruf, kata nak baris hatal. Mula-mula sekali kena makhraj kena betul dulu. Nak kata ba kita kata kita ada buku saya bagi buku kuning, saya buku kuning. Buku hak kuning. Buku kuning kan? Itu makhraj huruf tu penting. Hak tu mula-mula sekali. Sebab saya tanya. Sebab tu saya tanya deh. Innal ladzi. Jadi in tu hamzah dah. Bukan alif tu. Hamzah tu. Kita kata dulu kita panggil alif. Hamzah dah. Hamzah. Bila nak sebut huruf hamzah saja jangan pak ikut dah. Kita tengah belajar, kadang belajar tak ada tak mikir tak apa. Dah jadi dia dah lah. Hamzah makhraj huruf. Tempat keluar huruf di mana? Aku. Okey, ayat dengan tepat. Aku bawah. Hal aku bawah. Tepat lagi. Tepat lagi. Gapo je panggil gapo. Kalau ba Dia gato. Dia panggil pita suara. Pita suara ni melibat dia semua bibir mulut juga. Dia boleh buka kan. Kena situ dah. Tak situ. Jadi kalau tak didung, tak didung. Kita tak lain tak jadi lah. Tapi tak apalah, mudah kita kata. Tapi kalau huruf-huruf lain kita bebas, jangan sebut dha, tak mana dha. Lain juga kan. Jadi sifat itu makhraj. Pertama biar tu makhraj. Bila nak buat baris kita kena buat lagi. Buka. Kita nak mati kita katuk. Makhraj begitu semualah. Tapi katuk tengok pula lah. Kadang-kadang katuk rapat, kadang-kadang katuk tak rapat. Itu cerita lain lah pula lah kan. Tapi lepas tu sifat. Itu tulis. Itu cek dalam buku kuning tu. Kalau hamzah, lagu mana sifat? Sebab biasa saya tanya. Makhraj mana? Sifat mana? Baca. Okey. Hamzah tadi.
tajwid ni. Kau okey. Sifat dia apa? Melekat. Nah, kau boleh betul syiddah. Lagi? Ada lagi. Dia tipak, royak pak. Pak dia. Mimpi macam ayat ni. Dia ada. Begini, ya betul lah. Begini. Mengikut cara untuk makluman semua ni. Mula-mula kita mikir huruf yang kita nak baca ni berangi tak berangi. Kita suruh berangi tak berangi dulu. Tak banyak. Tak berangi. Kalau tak berangi panggil apa? Jahat. Jahat. Okey. So, nak tahu berangi tak berangi. Gerak tak bergerak angin. Okey. Gerak ke tak gerak angin lah angin. Udara. Syiddah. Lepas tu suara. Salah. Melekat ke tak melekat suara. Syiddah dia. Dia syiddah. Lepas tu? Lepas tu nipis ni gala. Nah, nipis kat tebal. Nipis. Nipis. Kita faham situ dulu biar tak ingat apa tu mungkin kau lah ingat tu. Kalau tebal dia panggil isti'la. Kalau nipis istifal. Pasal lagi tak apalah. 3 tu ya dulu. Lepas bila sebut tebal dia ada tebal benar apa ada. Kan sebenarnya dia panggil itbaq. Kalau ni tidak tebal, dia tidak tebal pun. Tebal tidak benar pun, tidak dia tak tebal. Hamzah sama nipis. Istifa bukan istilah tebal. Lawan dia. Pasal lagi hak melekat, dia naik kata langit. Tahu, itbaq ni macam sod, do, zo. Sod, do, to, zo. Pak tu. Dia akad lidah. Kalau huruf besar lah, huruf tebal lain, akad lidah belakang lidah. Hak ni belakang lidah pun akad, tengah lidah pun akad. Akad dua-dua. Okey ni lidah. Ni lidah. Nak kau ni mudah. Tak payah sampai nak bayar kau ni dia. Dia lidah ni kerana nak sebut huruf itbaq, huruf tebal dia, huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf za. Pangkal lidah naik ke langit belakang, langit belakang. Belakang. Dan hak tengah naik juga. Dia jadi macam sudu gini. Bila sudu, angin masuk dia tu. Faham tak? Itu jadi bunyi gelombang suara tu. Huruf itbaq. Itbaq huruf apa? Huruf sad, dad, ta, za. Lo. Kalau mulut, bibir mulut. Jangan berjual, jangan bermocong. Tak ada, dia tak kena mengena salah tu. Kalau kita buat salah lah. Salah pasal apa? Kalau buat dengan mocong mulut, to. Bunyi lagu lain. Bunyi tak lagu lain. Dia nak ihdinas siratal ra tak akak. Ra dia tebal biasa ya. Ihdinas siratal tol mustaqim bukan gitu. Baca sikit lagu tu. Apa namanya tajwid? Inna wajib bawunna. Okey. Si masli. Ya. Minkum ni apa ni? Pak kiki. Tak lau. Lau dulu. Lau wauli. Betul. Waulin. Betul. Minkum tu Pak kiki. Yau waulin mal alif lam qamariyah. Betul? Betul. Mal alif lam qamariyah. Kum ni izhar syafawi. Mana? Kum. Apa? Sebelum tu lagi. Hukum. Izhar syafawi. Yau waulin mal alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Masli. Mana masli nak? Mi mati. Bila mi mati ada jam kepian ni? Izhar dulu dia ada tanda izhar kan? Tanda izhar syafawi. Okey. Innama ni wajib bawunna. Mana lagi? Mas ni ada mas? Tak ada lah. Mas. Tidak ada. Kalau ada, kalau lepas pada huruf ma tak ada lah seolah-olahnya. Tapi bila jumpa dengan huruf si mati ni. si mati.
jumpa dengan Hamzah Wasal. Hamzah Wasal. Hamzah Wasal dia jadi tak ada lah. Tak ada lah. Syai lah, Yalin. Gitu, mana Syai? La alih lam ke? Ada alih lam. Ada boleh. Alih lam Syamsiah. Okey. Syai, Yalin, To, Masli. Ma Masli. Bu Masli. Okey, baik. Cukuplah. Cukup dah. Okey. Baca lagi orang lain. Sumpah hidung sikit. Tahu. Bunyi macam Arab sikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumul syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Ya. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu li وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Okey, ambil di mana saya sambung lagi sama. Ni walaqad qad qala sughra. Ya. Afallah dalam jalalah dibaca tebal. Maksud dibaca dengan dua harakat. Ya. Bahwa anhum isha harfi. Hum isha syafawi. Kalau kita sambunglah. Inna wajibuna. Kita tanya huruf nun. Huruf nun tu makhraj. Makhraj dia hujung lidah jumpa dengan gusi. Belakang huruf lam. Betul. Ingat deh. Gusi. Dia tiga dekat-dekat tu. Dia berbeza makhraj, bukan tempat tolong. Nun, lam dulu. Mula-mula lam dekat gigi. Dekat gigi gosi lah. Tapi tidak tempat temu gigi dak. Belakang sikitlah. Gosi bawah. Jadi lam belakang sikit, tak dalam sikit. Nun belakang lagi ra. Okey, baik. Sifat dia. Sifat nun jahar. Okey, jahar. Jahar. Dia tak berangin kan? Kita dia terlebih angin dak. Dia panggil jahar lah. Ingat tu. Awak kena ingat tu. Satu, yang kedua. Bainiyah, tawassul. Tawassul ataupun bainiyah. Maknanya apa tu? Tawassul ni dia mengalir sikit. Sebab tu inna kita kena mengalir tu bukan mengalir dia. Suara jadi tidak mati mengejut. Tidak kata an'am. Kalau kata an'am salah tu.
Kena an'am. Kena ada sikit. An'am. Kena an'am. Kalau bahasa salah kuat lah. An'am. Jadi kaqalah dulu. Kalau kita mati gitu nak jadi kaqalah lah. An'am. Kena an'am. Jadi huruf nun tu sifat dia apa dia? Syiddah, tawassut. Tawassut, okey. Istighfar. Infitah. Jadi kita tahu semua tu, kita tahu bila nak baca dengan tepat. Esok malam lusa kita belajar, kita berlatih sikit. Okey. Selagi sifat-sifat tidak berpasangan. Dia ada huruf ni, ada sifat berpasangan. Berangin tak berangin, melekat tak melekat, tempah nipis. Itu pasal lagi sifat serusuh untuk beberapa huruf. Dia ada sifat dengung dia panggil. Sifat dengung. Guna ya. Sebab tu salah kita baca tak bersifat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ke apa? Kena ada dengung. Dengung tahu dengung. Dengung terbit dalam mulut kan terbit mana? Terbit dalam hidung. Sebab tu antara huruf-huruf, dua huruf ya. Hak jenis bunyi dalam hidung. Huruf mim, huruf nun. Huruf lain tak ada. Huruf ain tak. Mana salah tu kalau kita kata hidung jadi lekat tu, cek kita nak masuk hidung juga. Dia sini. Kita tahu. Tidak ikut dia tiga orang. Salah lah dengar. Kita tahu. Ya, tak masuk. Cuba. Masuk dah tu. Kita lihat. Okey, baik. Mungkin nawah. Inam. Okey. Nawah. Dalam jalanan dibaca tepat. Okey. Dan baca panjang dua harakat. Fu masli. Runha izharqi. Halim ma'arif sukun. Okey, baik. Baca sekali lagi. Baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal. Yawmal taqal. Gol. Lam tu mati pula. Yaumal taqal jam'ani innama istadallahum asy-syaitanu bima'dil ma kasabu. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا La panjang. Jangan tinggal alih tu. Jangan dah panjang dahulu. Tak bila mak lagu ni macam sekaligus. La takkan. La hatta alih nah. La takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu law kanu au kanu hud law kanu guzallau kanu indana law kanu indana ma matu wa ma qutilu lauka indana law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim zalika ma qutilu liyaj'alallahu zalika
Zalika hasratan fi panjang. hasratan fi qulub Zalika hasratan fi qulutan Ifra. Zalika hasratan fi qulubi Kena panjang sikit tu. Kena mula dia. Zalika hasratan. Dia ada. Kalau bagi dua, kena baca panjang. Kena dengung. Zalika hasratan fi qulubihim. Okey. Kebanyakan kalau nu mati ataupun bagi dua, kebanyakan ni dia akan dengung dua rakaat. Macam dia jumpa dengan huruf-huruf, banyakkan huruf jumpa 15 huruf, tak apalah. Hak tidak dengungnya, hak tidak dengung panjangnya, izhar. Hak jumpa huruf halqum, pasal lagi tahu lah. Tak lah itu dalam bilang guna. Itu bilang berguna dua. Lam jumpa dengan lam, jumpa dengan ra. Lepas tu jumpa huruf izhar, huruf halqum. Huruf halqum tahu? Itulah. Kita nak tahu kelas sebab nak tahu. Manila ni default ialah kita kalau bahasa komputer, default dia panjang lah kata. Namun itu kalau salah kecil. Salah kecil tapi wajib kita belajar. Biar pandai. Lagi tak pandai kena lagi belajar. Tak pandai lagi tapi tak saya belajar dah. Tahu ni kata. Tak ada lagi tak saya belajar dah. Kena betul juga tu. Kalau dalam semaya kita baca tak cukup lagi. Sah semaya. Sebab itu bukan salah besar. Tetapi sah pun kita kena usaha juga biar betul. Quran ni kena betul berlaku lah sepatutnya. Baik. Asratan fi wallahu yuhyi wa yumit. Ya, nanti bila kita mati huruf tak kena bunyi. Wallahu yuhyi wa yumit. Dia bunyi itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Wala in kuntum fi sabilillahi aw Sa'adu. Muttum lafaritun Lamau. Lamawfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un. Alhamdulillah, okey. Dah belakang lah pula. Tak ada lah. Belajar. Belakang lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tu tak betul lah. Tu lagu mana? Bunyi macam huruf syidah. Dia bukan syidah. Dia jadi tu betul tak? Tu tak betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan tu tak ada lagi. Syaitan ya pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innal ladzina yatawallawna Nanti. Salah. Tambah pagi. Innal ladzina tawallaw. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Innama stadallahumuz syaitanu bi ba'di ma kasabu. Walaqad 'afallahu anhum. Ya. Innallaha ghafurun halim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu
Lau kanu indana ma matu wa ma qutilun liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim. Hasratan. Kena dengar tu. Liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim. Ya. Wallahu yuhyi wa yumiit. Kan? Jangan wayumi tu. Salah. Wallahu yuhyi. Ia tak kalau wayumi tu. Wayumit. Wallahu yuhyi wa yumiit. Wallahu bima ta'maluna basir. Wala in kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma Warahmatun. warahmatun Warahmatun dulu khair. warahmatun khairum mimma yajma'un. Mimma tu dia kena panjang. Mimma. Warahmatun khairum mimma yajma'un. Okey. Boleh. Ingatlah kalau min sadu bila-bila kalau nun sadu kena mendekat tu biar dengar biar lama sikit. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawman taqal jam'an innamas tazallahum asy-syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza qarabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu. Wama tu. Wama aku tidur. Ma Wama aku tidur. Ambil terus tu tak apa ada wah. Wama kutilu. Depan lepas dia. Wama kutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Wallahu yuhyi wa yumiit. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ. Dah maghfiratun dia. Au ambil au. Au mutum. لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Okey, sekarang mana? Ya ayyuhallazina. Ya ma'da'i. Ma'asli. Tidak ma'asli. Al-lazi ma'asli. Ma'bada. Nun ma'asli. La ma'asli. Ku ma'asli. Nun ma'asli. Kan-lazi ma'asli. Lu ma'asli. Ko ma'asli. Lu ma'asli. Ikhwani. Lu. Okey, kha. Kha. Terbagi tahu saya. Lekung. Okey. Bawah. Lekung atas. Okey, jumpa gapo dalam lekung tu. Ingat. Dia berjumpa satu benda. Akalku. Okey, akal lidah. Ingat tak? Lidah ada pangkal lidah, tempat nak tebal tu pangkal lidah naik ke atas. Ni akal lidah hak turun ke bawah pula tu. Jumpa anak tekuk. Jumpa anak tekuk ataupun jumpa situlah. Kawasan anak tekuk tu. Okey. Lepas tu, okey, itulah betul lah tu. Lepas tu sifat dia. Hamas ah. Sebab tu pasti ya. Jadi kalau kita nak baca li'ih. Lepas tu
Ngalis tak? Rokhawah, betul. Betul? Tebal ke nipis? Ha? Tebal ni. Kho tebal. Istilah. Dia tebal kho. Kho ghin dengan ghin kho ghin kho tebal. Istilah sajalah. Dia bukan dia tebal. Mana akal lidah tu tinggi jugalah kan. Tapi dia tak jadi gini. Tepuk kalau tak jadi rapat. Dia tak masuk gen sort dot tozodo. Dia gen dia huruf istilah ni lah. Istilah hak tiga putih ni. Dia tebal nak bagi atas bagi depan ya. Hak sampai bagi bawah. Sebab tu kita kata mana ni li ikhwa, jangan li ikhwa, jangan li ikhwa, jangan li ikhwa. Tak betul tu. Sebab kha ni kha mati. Tapi kalau sebelum kha mati tu bagi bawah dia nak separa jugalah. Dia bagi bawah dia jadi macam ni pi. Okey. Okey dia infitah. Okey baik. Okey. Wah. Himbah dia bahas. Okey. Ya. Wow. Enggak peling? Wow. Wow. Kama aslin wa aslin jalla bilaguna. Guzallau kan? Bilaguna. Okey, bilaguna. Itu kan bilaguna. Asli. Nah. Kama aslin. Mana lah mak aslin? Waling tak ingat. Asli mat. Waling. Okey. Kama aslin wa asli inda ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki gapo? Mati. Jumpa ngedal. Jadi ikhfa hakiki ala. Ala dia tinggi ha. Dia sekarang tadal dengan to. Tiga huruf tu. Ala. Maknanya bila kita baca ikhfa tu bunyi nun tu. Bunyi nak suara dalam mulut tu bunyi banyak. Nun tu. Nun, bunyi nun. Tapi bukan nyata. Dia jadi bunyi sama. Jangan jumpa NG. Okey. Okey baik. Terus. Okey, tu masli. Okey cukup. Okey. Ada lagi ke? Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asy-syaitanu bi ba'di ma kasabu. Ya. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Okey, cuma. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Okay. صدق الله العظيم. Wa ma qutilu.
ma asli, lu ma asli, liyaj khalqal surah, Ya. Allah alif lam jalalah dibaca terbang dengan dua harakat. Za ma asli hasbatam fi ifa akiki, fi ma asli, lu ma asli, bihim, him tak ada lah. Tak ada terberhenti. Allah alif lam jalalah dibaca terbang dengan dua harakat. Yuhyi maksilah qasirah. Mana? Yuhyi. Mana? Yuhyi kau mana? Yi. Masli ya? Masli. Yuhyi. Adik disukun. Okey, tah. Makhraj huruf tah. Hujung lidah. Hujung lidah jumpa dengan tempat tumbuh gigi Suri atas. gigi seri atas. Okey. Dia sifat dia. Sifat-sifat. Sifatnya hamas, Hamas ke? Okey. syiddah, Syiddah betul? istifat, Istifah betul? infitah, Ya betul. ismat. Isma'. Ya, saya tak cara tak. Isma' maknanya melekat ke? Isma' dia payah tubik ke? Mudah sebut. Mudah sebut. Tak, dia termasuk mudah sebut. Saya tak ingat dah. Tak cara. Dia mudah sebut. Tapi kita nak macam mana? Mudah sebut lah. Tak, untuk maklumat je lah. Untuk maklumat je lah. Okey, terus. Wallah. Kau baca habis dah? Ada soal lagi? Okey. Bacalah. Bacalah sekali lagi. Takkan lewat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmat taqal jam'an. Ambil tu lah. Innama. Innama stazallahumush syaitanu bima'dira. Innama stazallahumush syaitanu bima'di ma kasabu. Ya. Walaqad afallahu anhum. Ya. Innallaha ghafurun halim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu. Nanti. Mana ni? Salah. Ambil innama. Dia buat tinggi angin ni jam'ah. Mati ambil innama. Nu tinggal so tu nu lepas pada alif. Tinggal huruf. Oh nu. Baca mula. Ya, kan? Duk mana? Baik kedua. Dia buat di sana dengan jam'ah. Takul jamaah. Dia buat dengan jam'ah. Lepas tu yang ambil balik innama jadi nu tinggal so. Bunyi dia betul. Baca lepas. Nu lepas pada alif. Nu baik wawa. Saya tak ada gegak ni ah. Okey, baca balik. Mula. Innal ladzina tawallaw minkum yawmat taqal jam'an innamas tazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu. Ya. Walaqad afallahu anhum. Ya. Innallaha ghafurun halim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan aw kanu uzallau Betul. aw kanu uzallau Okey. Bukan Au kanu ghuzzallau kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Okey. Wallahu yuhyi wa yumiit. Wallahu bima ta'maluna basir.
Walain Nanti wallahu bima wallahu bima ta'maluna basir. jangan kena tebas sikit. Basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Okey. Walain kutiltum fi sabil. Tum jangan panjang sangat mati tu. Walain kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Okey, wallahu bima. Bagi dua berat depan bawah. Wallah dengan jalalah dibaca tepat dengan harakat. Okey. Ma'asli ma'asli. Apa mak asli dia? Wallah. Bi tidak ada mak, tidak mak asli. Bi. Mak asli. Ma'asli. Nah, kita apa ni? Tadi. Lu ma'asli. Sir ma'arif sukun. Okey, ain. Makhrajul ain. Makhrajul ain. Ta'malu ain. Tahu makhrajul ain dekat mana? Tempat keluar huruf. Nak sebut ain kena bagi mana anggota mulut kita? Apa dia? Mana halqum tengah? Okey, di situlah dah. Okey, soalan apa tu? Dia jumpa gapo? Penutup epiglottis. Penutup udah dia ada satu macam daun lah kita. Katuk buku. Hak penutup dia panggil epiglottis nama dia. Dia katuk gapo? Dia katuk udara tubik. Jadi kalau kita dia katuk tu. Dia kata bunyi tu. Di situ dah. Okey. Lagi sifat dia. Sifat ain. Tak ingat dah? Sifatnya jaha. Ya. Okey. Tawassut. Tawassut maknanya apa Geruk suara. Geruk suara. Suara bergeruk. Bukan suara bergeruk. Tapi bergeruk sikit lah. Kena mengalir lah panggil. Suara mengalir. Suara geruk. Hak biasa tiap geruk. Biasa geruk huruf ba. Ab. Mengalir sedikit. Mengalir sedikit dah. Suara mengalir. Bukan angin. Kalau angin mengalir, tak bunyi. Mengalir. Kita rasa dah. Hak tu dia panggil hamas. Hak ni mengalir suara. Dia panggil rakhawah. Tapi hak ni bukan rakhawah ni. Sebab dia mengalir tidak seperti rakhawah. Dia mengalir sikit. Kalau rakhawah, sin dia. Baca ain ni. Jangan. Tak betul pula. Ataupun hak tak betul lagi. Iyyaka na'budu. Nak. Jadi bila nak melekat. Iyyaka na'budu. Dia nak iyyaka na'budu. Na'budu. Berapa huruf melekat ni? Huruf melekat jalan mengalir udah. Lam, nun, ain, mim, ra. 4 huruf. Sebab ada akbar. Kena ada sikit. Jangan akbar. Itu salah dah tu pula dah jadi macam-macam rakhawah. Nampak tak? Okey, terus lagi. Terus baca-baca God habis. Sifat apa lagi ni? Ini. Sifat tawassut ataupun bainiyah dia mengalir sikit lagi. Istighfar. Infitah. Okey. Lu tapi dah. Habis baca lu mak asli ke? Lu ma'asli. Okey. Sir ma'arif sukun. Okey, terus. In ifa hakiki. Okey. Til idha mutlak. Okey. Tum idha safari. Okey. Fi ma'asli. Ya. Fi ma'asli. Ya. Billah adalah jalalah
jalalah dibaca nipis. Okey. Awaling. Link tu makna apa kah? Sudah. Ada mana? Wah link. Wah lembu. Mana tahu lembu lah. Senang jadi kita kata au. Apa lagi istilah lagi? Lembu ataupun jangan kata au. Kena tekan. Jadi jangan buat pusing yang lain. Kalau au, jangan au. Bawa mari lah mari mata. Au. Kena au. Saya kata salah. Macam mana? Tapi kita ketahui ilmu tu kan. Alaihim. Jangan alaihim. Dia nak kalau ya kena pergi huruf ya lah. Alaihim. Okey terus. Izhar sabawi. Okey. Tummin. Itu. Tummini idgham ma'auna. Okey. Allah al-idgham tasiyah. Alif jalalah. Baca tebal. Okey. Tunho idhar haki. Okey. Koi yaling. Bukan khoi. Khoi. Khoi lah. Kalau kena khoi. Okey, Run. Rummini idgham ma'auna. Okey. Betul? Okey, mimma tu lah. Mimma wajib bangun. Okey. Ya ma'asli. Nah. Ya qol sukra. Okey. Ma'arif sukra. Okey, alhamdulillah. Tak ada. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah ia imam kami, cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami ya Allah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimnahu minhuma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kepada kami apa yang kami lupa dan ajarlah kepada kami apa yang kami masih jahil ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Kurnialah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang malam ya Allah dan sepanjang siangnya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikanlah ia perisai kami wahai Tuhan sekalian alam. Wassallallahu ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.